Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Ok guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal W Moto Nexi Plus 180 ni. Jadi kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Ok, cumanya dalam video review hari tu saya lupa nak tunjuk kat hampa dua benda lah. Ok, first kali pasal remote ni. Ok, remote ni actually saya dah explain dah pasal dia punya function apa semua kan. Yang ni first kali dia ada flip key ni. Ok, lepas tu ni lock unlock. Ni untuk enable dengan disable wireless connection antara remote ni dengan motor ni. Cuma parking light ni saya lupa nak demo kat hampa itu. So kalau kita tekan ni, dia akan menyala lampu sebanyak 10 kali. Ok, lampu signal tu lah. Tapi dia tak ada sebarang bunyi lah. Ok, jadi kalau contoh hampa lupa hampa park kat mana kan, especially kalau hampa park di kawasan yang gelap, bila hampa tekan ni, dia akan menyala sebanyak 10 kali dan lebih mudah untuk hampa nak cari motor ni lah. Ok, yang kedua yang saya lupa, dia punya ni bahagian brake lever ni. Ok, first kali kita tengok ni lah, throttle grip ni. Dia ada design ala-ala diamond ni, dan getah dia pun memang sedap tau bila hampa pegang. Ok, walaupun dia standard, tapi seakan-akan macam aftermarket lah. Ok, dan dia punya brake lever ni dia adjustable. Ok, dia ada 4 step yang hampa boleh adjust. Sini pun sama, dekat sini pun sama. Ok, cara nak adjust dia, hampa tolak ni ke depan, lepas tu hampa pusing je lah, mengikut sensitivity yang hampa mau. Macam saya akan biar nombor 2. Ok, medium punya grip lah. Ok, so macam ni lah rupa dia bila kita dah ada kat time motor. Ok, ni dia punya bahagian handlebar. Lepas tu ni lah side mirror. Alright. Jadi macam biasalah, kalau hampa nak start motor ni, first kali hampa kena pastikan remote ni, okay, ada dekat dengan hampa, dekat dengan motor lah. Baru dia boleh detect, baru boleh start. Okay, kita simpan dulu remote ni. Lepas tu cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni. Dia macam tersorok sikit tau. Okay, tekan button keyless ni sekali. Lepas tu pusing ke kanan 2 step. 1, 2. Okey, panel meter pun akan menyala. Alright. Lepas tu kalau untuk skuter macam biasalah, hampa nak start, hampa perlu tarik brake, tekan je ignition switch ataupun starter. Okey, enjin pun dah hidup. So dalam video ni saya akan share kat hampa macam mana feel dia bila kita naik motor ni, dari segi dia punya seat, riding position, suspension, handling, cornering dan lain-lain. Okey, tadi hampa tengok cuaca panas kan. Ni nampak dia main teduh lah sikit. Cuaca memang unpredictable ni lah. So saya akan cuba untuk settlekan video ni secepat mungkin lah kan, sebab cuaca tak menentu. Dan satu lagi, hampa tengok tepi ni, view load dah tak nampak weh. Apa cerita? Okay, mereka nak buat apa tau. So mereka dah tutup dah bahagian sini. Bahagian depan hujung tu adalah view, boleh nampak lah view load kan. Tapi belah sana tu macam busy sikit. Saya tak mau lah buat video kat situ, sebab lori-lori memang banyak, lori sampah kan, banyak duk lalu kat situ. So bahaya sikit lah. Ok, mak ni panas balik. Tak apa, panas tak apa, memang ini yang kita mau. Ok, so jom kita tutup visor dulu. Alright, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ok, so first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Seat dia bagi saya memang selesa. Ok, first kali dia punya spine lah, spine dia tebal dan juga lembut. Lepas tu dekat bahagian tengah tu dia siap ada macam additional punya spine lagi untuk support hampa punya berat badan tu. Memang rasa lebih tebal dan lagi sedap. Dan kalau kita tengok dia punya size tu pun, seat dia cukup besar dan luas. Jadi kalau hampa naik single pun ok. Kalau hampa naik double, hampa buat pilihan duduk belakang pun should be no problem lah. Dari segi riding position, macam biasa, bila hampa naik skuter macam ni kan, hampa akan ride dalam keadaan badan hampa menegak lah. Okay, menegak, relax dan santai. Memang bersahaja lah orang kata. Dan untuk tempat letak kaki ni, hampa ada 2 option. Satu hampa boleh letak macam ni, dan satu lagi hampa boleh lunjurkan kaki ke depan macam ni. Dan apa yang bestnya adalah position ni memang selesa. Sebab ada sesetengah motor memang dia ada option tau untuk lunjurkan kaki macam ni, tapi dia kurang selesa kan. Ada setengah tu ruangan untuk lunjurkan kaki tu macam tak cukup panjang, kaki hampa tak boleh nak lurus sepenuhnya kan. Lepas tu ada setengah tu dia punya angle tu macam tinggi sangat, bila hampa nak letak tu dia rasa kekok sikit. Dan ada juga sesetengah tu
Dia punya foot pad tu macam kecil lah, pendek lah. Ada juga bila hampa letak kaki, dia jadi macam V. Dia macam terkeluar sikit. Tapi untuk motor ni memang dia masuk cun-cun just nice je. Okay, memang well built lah orang kata. Okay, untuk bahagian depan ni bahagian depan ni dia punya jarak saya suka, just nice. Dia macam ke depan sikit tapi memberikan ruang yang luas supaya lebih fleksibel lah. Dia taklah macam jauh sangat kan, sampai tak nampak pedometer ke apa. Macam apa tengok sekarang ni, pedometer pun memang tak terganggu langsung, tak terhalang langsung. Okay, memang apa boleh nampak dengan jelas dia punya pedometer. Okay, cuma yang saya perasan dia punya handlebar, perasan tak? Dia macam sengit ke tepi sikit tau, dia punya alignment tu. Tayar tengah straight tapi handlebar ni macam sengit ke kiri sikit. Tapi actually yang ni small matter je lah. Nanti kalau contohlah kalau hampa beli motor ni, kalau hampa pun jadi benda yang sama, hampa pergi kat kedai, suruh dia buat alignment balik lah, suruh dia adjust balik apa ni, kaki tiga tu kan, adjust kaki tiga balik bagi straight, settle lah masalah. Okay, untuk side mirror, okay, ni side mirror dia. Side mirror dia memang tak ada masalah, cukup besar. Dia macam ada shape sikit kat situ. Memang apa boleh nampak segalanya dengan jelas kat situ. Jadi memang safety lah. Untuk windshield, saya tak boleh nak komen sebab yang ni hampa kena ingat, dia skuter yang berkonsepkan urban adventure lah, bukan skuter adventure yang biasa tu lah, yang untuk light off-road kan. Yang tu selalunya dia punya windshield tu akan lebih tinggi. Tapi untuk yang ni dia lebih kepada penggunaan dalam town, dalam bandar. Jadi windshield dia ni sekadar untuk bagi nampak cantik lah. Jadi buat windshield saya akan skip. Tapi okey tau, walaupun dia punya windshield ni tak tinggi, tapi dia tak ada lah rasa angin tu macam terlalu kuat ke apa. Jadi bagi saya tak ada masalah lah. Hampa nak pakai dalam town pun boleh. Sekali-sekala hampa nak naik atas highway kan, nak layan long distance pun tak ada masalah. Kita cuba test dia punya brake sikit. Okey, tekan brake. Grip. Okey, memang grip. Saya boleh rasa dia punya ABS tu main. Lagi sekali, tekan brake. Mantap. Okey, sangat grip dan mencengkam. Dan dia safety tau. Dia memang tak buang langsung lah. Sebab motor ni dia ada dual channel ABS, TCS pun ada, okey, traction control. Jadi selain daripada orang kata apa, braking system tu untuk mengelakkan daripada brake hampa lock kan dengan sendiri, dia juga ada TCS untuk mengelakkan tayar belakang tu skid. Bila hampa pulas throttle terlalu banyak, kalau kata permukaan jalan tu licin kan, risiko untuk skid tu, untuk tayar hampa buang tu, untuk sliding tu sangat-sangat kurang lah. Layan juga. Kita naik bumper sikit. Kita layan dia punya suspension. Belah sana macam gelap semacam ya. Sempat ke tak sempat ni nak layan corner? Layan corner tu penting tau. Okay, kita akan lalu ni jalan yang bertampai-tampai ni. Okay, kita layan. Tapi saya ada detect satu bunyi yang kurang enak. Satu bunyi yang kurang enak. Sat, kita try berhenti Sat. Saya nak check tengok bunyi apa yang mengganggu tu. 2 seconds later. Bunyi double stand, nampak tu? Okay, double stand dia, antara double stand dengan bahagian bawah ni, bahagian CVT ni, cover ni, dia macam tak ada gap tau. Dia direct weh. Nampak? Jadi bila terhentak, hampa lalu jalan yang terhentak, dia akan belagah. Dia akan kena. Patut bila contoh kita double stand kan, bila kita bawa turun double stand pun dia akan kena. Hampa tengok ni saya angkat dulu side stand ni, hampa tengok nampak tu. Okay, so yang ni hampa kena take note lah benda ni. Sepatutnya dia kena ada gap lah sikit kan. Dia punya alignment tu kena ada gap sikit, baru dia tak belagah lah. Macam ni dia direct nampak.
So bunyi ni memang agak annoying sikit lah. Ok guys, sekarang ni saya berada di atas Bukit Baru balik pulau. So kita akan cuba untuk test dia punya handling dan juga cornering sikit. Let's go. Walaupun cuaca macam nak hujan sekarang ni, tapi tak apalah, kita tengok lah mana yang sempat kan. Ok, corner sikit. Okay, kita layan dulu. Alamak, ada kereta pula. Corner sikit. Okay, turun. Nice. Motor ni dia agak tinggi sikit. So mula-mula tu memang hampa kena take time sikit lah untuk biasakan diri. Tapi bila hampa dah start bawa tu, should be okay lah. Hampa akan mula dapat rentak dia tu. Oh, quite stable lah. Dia tak mudah untuk membuai sangat. Okay, nice. Mantap. Okay, last corner. Corner tajam ni. Turun sikit. Wow, padu-padu. Kita test pick up naik bukit pula. Let's go. Okay, setakat ni pick up dia not bad juga. Berapa tu? 93, 94. Okay lah. Nampak? Ada power kat motor ni. Nice. Oh, tadi hujan rintik tau. Ni dia duduk main panas balik pula. Nampak? Itulah saya kata, cuaca memang tak menentu Jadi dari segi handling dia okey. Cumanya dia tinggi sikit. Jadi mula-mula tu mungkin hampa akan rasa macam seriau sikit lah. Hampa akan rasa macam kekok sikit. Tapi once bila hampa dah naik kan, hampa dah biasakan diri, hampa dah tahu setakat mana kemampuan dia tu, should be okey lah. Suspension, okey, suspension dia just nice tau. Dia tak keras sangat dan tak lembut sangat. Dia bila hampa naik jalan yang hampa lalu jalan yang tak rata ni, dia sedap. Hampa boleh rasa dia menyerap hentakan tu dengan baik. Dia tak rasa terlalu bumpy. Tapi pada masa yang sama masih comfort. Dia punya lembut tu masih ada lagi. Alamak guys, dah start hujan weh. So motor ni senang cerita dia macam 2 in 1 lah. Dia hampa nak bawa dalam town, memang itulah dia punya tujuan penggunaan dia. Okay, untuk comfort memang ada. Dan sekali sekala kalau hampa nak buat rancak sikit, hampa nak lain corner ke apa pun boleh. Dia taklah terlalu lembut sampai senang untuk membuai-buai. Jadi motor ni dia punya suspension tengah-tengah just nice. Comfort pun ada, stable tu pun ada juga. Jadi cumanya hampa jangan over expect lah kan. Janganlah hampa duk buat layan corner motor ni macam duk layan motor Capri pula kan. Bukan dia. So first kali knowledge tu kena ada lah. Hampa kena tahu motor ni suspension dia macam mana, lepas tu kemampuan dia tu takat mana. Yang tu yang paling penting lah. Ok guys, hari pun dah hujan ni, so saya akan stop video takat ni lah. Jadi apa-apa pun hampa stay tune untuk next video. Kita akan test dia punya kecerahan lampu dan juga top speed untuk nak cover balik segala delay lah apa semua ni kan. Yang mana hampa yang support saya, thank you lah, thank you so much. Yang mana yang masih tunggu, masih support saya. So untuk saya nak cover balik, nak balas balik hampa punya jasa tu, saya akan cuba untuk test top speed motor ni atas highway sampai cut off. Kita tengok berapa paling tinggi dia boleh dapat. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.